Di mana weh? So yang ni kita nak pergi. Nyanyi aku sayang. Pakai kamera saya tolong mama kasihkan. Aku nak pergi tidak Pak. Guys, kita ada orang ramai. Ira macam malu rupanya. Oh my god. Jumpa kembali. Oh my god. Kerotok siap Ryan. Salah duit. Tu kerotok saya kau ni. 12 tau. You kids kau. Real kids. Tak ambil je kiss sebab kalau kamu nak ambil kiss macam tu. Real kids. Aku dah Kelantan ni. Aku tertangkap. Oh my god, Kelantan tak sopan. Kelantan. Kelantan weh. Kelantan. Okay, hi guys. Sekarang ni kita dekat KTV. Okay, kan ada cerita, penceritaan. Kita duduk sini lah. Sini tak ramai orang kan. Kita boleh pacak kamera. Dari sini lagi cantik. So, cerita dia macam ni. Dengar ke tak? Dengar ke tak? Hello. Okay, cerita dia macam ni. Sepatutnya hari ni ada orang lebih aku malu. Sepatutnya hari ni 8 bulan 8 possibility. Betul lah 8 bulan 8. Patutnya hari ni kan dekat KL, dekat My Town tengah tengok wayang Spiderman dengan mereka-mereka iaitu Oiming, Ilham. Ni aku punya. Oiming, Ilham, Syab, Ki, Lanun, Sakura, Frin, Asin, Mai. Tu je kot kan, tak ingat dah. Aku malu pun dia tengok aku sepo. Okay. Lepas tu benda tu Kas tak dapat pergi. Kas tak. Aku serabut lah siap. Sini cantik tapi dia pun tu duduk tengok aku. Aku malu. Lepas tu sini Syah. Tapi Kas tak dapat pergi sebab tiada keizinan daripada dan tiada duit lah kan. Lepas tu kan sedih sangat-sangat. Kan dah nangis dah tadi. Saya ni kan dah nangis dah tadi waktu diorang send video. Oimi dengan Ilham cakap, kalau Kas ada ni, aku dah belanja dah semua ni dekat Kas. Menyapa. So kan macam sedih. So cerita sekarang ni aku sedih. Bodoh aku sedih. So tadi kan aku call lah diorang kan. Lepas tu diorang macam tak dapat cakap pun dengan diorang. Lepas tu kan nampak lah Lanun dan Oiming yang tai. Sorry Oiming. Kan macam sedih. Kan sedih sangat-sangat sekarang ni. Tapi kawan-kawan kan mesti tak kisah pun dengan kesedihan aku. Faham tak? So kan sedih. Tu je sebulan dia. Apa lagi? So dengan itu Kas hanya nak simpulkan cerita Kas pada sekarang. So kesimpulan dia hari ni aku sedih. Nanti Kas nangis. Dia pernah nangis 4 kali dah hari ni. Bukan semalam dah 15 kali, hari ni 4 kali dah 19 kali aku nangis. Macam apa? Macam anger. Sebab kasih ada anger issue. Sebiji weh. Tapi kasih comel lagi. Tapi ni Kas bila tak dapat pergi KL, lepas tu video call dengan orang. Ni Kas bila Nampak tengok Oimi. Tak marah dia ni. bapak tipu saya. Kak marah gila tu. Ilham cakap, kalau kau saja, aku beli semua ni untuk Kas. Best friend Raya Ashraf. Sebab Raya Ashraf dah datang kau. Anda tak boleh cakap. Ni bayangkan ni syak kan. Geram lah.
Encik kasih sedih je, tak lepi. Ya, aku sedih. Aku tengah sedih sekarang ni. Tapi macam, tak ada fake sebenarnya smile. kan. Minggu ni kan, aku sedih gila. Tapi aku try macam hilangkan kesedihan tu dengan lepak dengan mereka ni. Pergi situ, pergi sini, buat itu, buat ini. Macam aku nak lupakan benda tu. Tapi sampai dah semalam, bila aku tengok Mai Tomak dah gerak pergi KL kan. Aku sedih gila sebab sebab mengikut plan, Mai Tomak akan gerak macam awal 2 jam daripada aku. So, orang nak lalu. Luahan si kasih. So sepatutnya macam plannya Mai gerak pukul 9, kan gerak pukul 11. Lepas tu sampai sini, sampai KL dah pukul 3, pukul 5 macam tu. Tapi semua tu punah rana dan Mai gerak pukul 12.30. Sebab apa Sangat kasih tak takut. ikut? Mak aku by the way, mak aku macam ni. Tak payah lah, nanti lah. Hang tu baru sekolah, mereka tu dah besar-besar boleh lah. Tapi pada duit hang tu takkan dah kena ni. Lepas mak nak pergi umrah ke sebelah aku macam. Itulah luahan aku, sedih lah. Wih, cari bumbu tempat-tempat ni. Luahan guys. Ni bukan yang ni bukan. Cik lah aku ni. Bukan semua bodoh. Oh, itu apa bodoh? Nasi orang. Nasi kira macam tu. Boleh kan? Kering. Tu yang lama tidur. Aku tidur lama lah. Nak rekod lagi lah. Relax semua. Tutup mata. Tu relax. Letak balik. Oh my god, tunggu. 30. Ni kat belakang. Aku nampak dia ada mata. Aku tahu buru-buru ni buat apa. Duduk macam skirt. Oh, dah? Bantai. Dia macam skirt. Oh my god. Princess kasih sedih tak boleh pergi KL. Tak badan dia tajam. Marah weh. Muka dia macam ni tau. Kira lagi. Tengok ni. Nanti dia jalan buka mulut. Aku pula nak kena simpan. Kuning. Dia tabuk dah sekarang. Jalan. Aduh. Ya, Cikgu Suria. Iris kalau dengar ni, dia mengamuk dah. Mak Mak dia. Wah, Syuk. Kita nak jumpa artis. Ni bulu ni buat ni. Lah tu siapa? Tu Hanif kat sana lah. Say hi. Durhaka. Kau tengok vlog tadi? Hi. Aku dia adik boy. Aku buat vlog. Pergi. Dia nak masuk. Dia nak ada masuk. Aku suruh hai apa pun ni nak babel. Semua. Dengan. Bye. And to end. Kasih. Ngau. Tak apalah, biar ada bahagia. Ada orang ke depan. Tak kisah video ni kat aku nak masuk dalam vlog. Aku ni kan, aku kan sejak makan aku kawan dengan Ain kan. Aku suka jela-jela lidah macam Ain. Tahu tak? Aku suka nyamuk aku pun semua. Kata mak aku duk komplain. Hari duk jela-jela lidah. Betul duk kata kat kawan hang macam anjing. Oh video. Dia buat muka bodoh. Dia sedap betul dia buat muka bodoh. Dalam ada kita je. Yang belakang tu satu busy, satu lagi creating. Wow. Sekarang nak balik guys. Main balik. Ira balik. Husna dengan Hanim pergi kat food court makan. Tak habis hari. Murah je kasih. So sekarang kita nak balik. Okay, kita balik. Tadi bawa kami keluar tandas. Kata ada Cina tu muka dia macam Davai PRX. Paper Rex.